Ada yang tanya Diana, akaun gap ni perlu diasingkan ke bagi akaun parents dengan akaun anak? Jawapannya adalah ya. Bila contoh kita tukarkan duit raya anak kepada bentuk simpanan emas ni, ia adalah harta anak. Dan contoh, andai katalah kalau terkumpul semua dekat dalam satu akaun parent, anak nombor 1 simpan dekat akaun parent. Anak nombor 2 pun sama. Andai kata berlaku kematian kepada ibu bapa dan waris, yang lain tak tahu pun sebenarnya dalam akaun gap tersebut ada simpanan anak. Bila mana bahagian anak ni tiba-tiba termasuk nanti dalam bahagian faraid. Kesian dekat anak. Sebenarnya tu adalah harta mereka. Tapi termasuk pula dekat sebahagian dari faraid. Jadi sebab tu hati-hati. Bagi memudahkan urusan dekat sini, parent boleh buka secara berasingan. Akaun parent, simpanan parent. Akaun anak, simpanan anak. Jadi setiap satu anak ada satu akaun gap junior. Sebab apa? Setiap anak ni pastinya duit raya berbeza-beza. Mungkin yang masih lagi bayi, duit raya dia lebih banyak. Mungkin anak yang sulung, duit raya dia dah kurang sikit. Jadi, bila jumlah simpanan ni berbeza-beza, maka simpanan emasnya juga akan berbeza-beza. Jadi akan lebih adil pada mereka kan? Dan nanti bila dah capai umur 18 tahun, mereka boleh urus sendiri akaun gap tersebut. Jadi bagi memudahkan urusan tuan-puan, cara nak simpan emas dekat akaun gap junior ni, setiap anak ada satu akaun gap junior. Boleh menyimpan sama saja serendah RM100. Nanti andai kata dah cukup gram emas dalam akaun gap tu, boleh fizikalkan macam ni untuk anak. Barulah diorang happy dapat nampak apa yang diorang simpan. Yang mana nak mulakan simpanan emas untuk anak ataupun untuk diri sendiri, boleh isi borang sign up di bawah atau DM Diana untuk Diana guide step by step. Untuk lebih banyak lagi info emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat. Ada yang tanya Diana, akaun gap ni perlu diasingkan ke bagi akaun parents dengan akaun anak? Jawapannya adalah ya. Bila contoh kita tukarkan duit raya anak kepada bentuk simpanan emas ni, ia adalah harta anak. Dan contoh, andai katalah kalau terkumpul semua dekat dalam satu akaun parent, anak nombor 1 simpan dekat akaun parent. Anak nombor 2 pun sama. Andai kata berlaku kematian kepada ibu bapa dan waris, yang lain tak tahu pun sebenarnya dalam akaun gap tersebut ada simpanan anak. Bila mana bahagian anak ni tiba-tiba termasuk nanti dalam bahagian faraid. Kesian dekat anak. Sebenarnya tu adalah harta mereka. Tapi termasuk pula dekat sebahagian dari faraid. Jadi sebab tu hati-hati. Bagi memudahkan urusan dekat sini, parent boleh buka secara berasingan. Akaun parent, simpanan parent. Akaun anak, simpanan anak. Jadi setiap satu anak ada satu